datang para pencari kebenaran dan pengkaji misteri. Hari ini, kita akan melangkah masuk ke dalam satu dimensi waktu yang seringkali tersembunyi dari pandangan mata kasar, namun kaya dengan bisikan-bisikan dari alam lain. Hari yang kita selami ini bukan sekadar tarikh di kalendar. Ia adalah ambang, gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang warisan spiritual dan kepercayaan yang membentuk jiwa masyarakat kita. Pada hari ini, sesul 2 November, tirai antara dunia yang kita kenali dan alam gaib dikatakan menjadi sangat nipis, membolehkan resonansi masa lalu dan masa depan bergaung dalam setiap hembusan angin. Ia adalah hari yang dipenuhi dengan tradisi kuno, pantang larang yang diwarisi dan petanda-petanda yang menunggu untuk ditafsirkan. Bersiaplah untuk menyingkap rahsia, kerana kita akan meneroka hari gerbang arwah, sebuah zaman di mana roh-roh terdahulu dikatakan kembali bersemuka dengan dunia fana, mencari ingatan dan penghormatan. Di budaya, November adalah bulan yang dikaitkan dengan penghujung kitaran hayat dan permulaan kegelapan musim sejuk. Secara simboliknya, mewakili kematian dan kelahiran semula. Bagi masyarakat Melayu, meskipun tiada cuti umum atau perayaan keagamaan formal pada tarikh ini, ingatan kepada yang telah pergi adalah sebahagian daripada fabrik kehidupan yang tak terpisahkan. Tradisi ziarah kubur, majlis tahlil dan doa arwah serta amalan bersedekah atas nama si mati adalah amalan biasa yang mencerminkan penghormatan mendalam terhadap leluhur dan mereka yang telah mendahului kita. Pada hari seperti ini, di mana tenaga spiritual dipercayai lebih kuat, amalan-amalan ini menjadi lebih bermakna, menghubungkan kita dengan akar spiritual yang mendalam. Dalam konteks keagamaan, Islam mengajar kita kepentingan mendoakan kesejahteraan roh orang yang telah meninggal dunia. Setiap solat, setiap sedekah, setiap bacaan Al-Quran yang ditujukan kepada arwah dipercayai meringankan beban mereka di alam barzakh. Namun, di samping ajaran agama yang suci, terdapat juga akar-akar kepercayaan, animisme dan dinamisme yang telah lama sebati dalam jiwa Melayu. Sebelum kedatangan Islam, nenek moyang kita percaya kepada kuasa semangat alam, roh-roh penjaga dan kehadiran leluhur yang masih berinteraksi dengan dunia hidup. Pada hari seperti ini, elemen-elemen kepercayaan lama ini seringkali muncul dalam bentuk pantang, larang, petanda dan ritual-ritual yang bertujuan untuk menghormati atau menenangkan entiti-entiti dari alam lain. Ia bukan semata-mata takut, tetapi lebih kepada rasa hormat dan kesedaran akan kewujudan alam yang tidak terjangkau oleh panca indera. Mari kita selami kisah yang mendasari kepercayaan ini. Bayangkan sebuah perkampungan Melayu purba, jauh sebelum gemerlap kota menyinari malam. Di tengah hutan tebal dan sungai yang mengalir deras, hidup sekumpulan masyarakat yang sangat menghormati alam dan leluhur mereka. Mereka percaya bahawa setiap pohon, setiap batu, setiap titisan air mempunyai semangat atau semangatnya yang tersendiri. Apabila seseorang meninggal dunia, jasadnya kembali kepada bumi, tetapi roh atau arwahnya dikatakan terus bergentayangan, kadang-kadang bersemayam di tempat-tempat yang disukai semasa hayat atau mengembara di antara dunia. Masyarakat ini percaya bahawa pada hari-hari tertentu, terutamanya apabila peralihan musim berlaku atau apabila bulan berada pada fasa-fasa tertentu, pintu antara alam hidup dan alam roh akan terbuka sedikit. Hari gerbang arwah atau 22 November dianggap sebagai salah satu dari hari-hari istimewa ini. Legenda menceritakan tentang seorang nenek tua, namanya Nek Kalsom, seorang badan kampung yang dihormati dan juga orang bijak.
Nek Kalsom mempunyai kebolehan luar biasa untuk melihat dan mendengar bisikan arwah. Pada suatu malam yang dingin di awal November, Nek Kalsom bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat sekumpulan roh-roh leluhur berlegar-legar di sekitar perkampungan. Wajah mereka sayu dan mata mereka merenung kosong. Mereka tidak mengganggu, hanya mencari. Apabila Nek Kalsom bertanya mengapa mereka berada di situ, salah seorang roh tua menjawab, "Kami datang mencari ingatan, mencari doa, mencari jejak kasih sayang yang masih tersisa. Dunia fana terlalu cepat melupakan." Apabila Nek Kalsom terbangun, dia merasakan satu desakan kuat untuk mengingatkan penduduk kampung akan kepentingan mengenang dan mendoakan arwah. Sejak itu, Nek Kalsom mula mengajar ritual-ritual kecil seperti menyalakan pelita di ambang senja, meletakkan hidangan kegemaran arwah di sudut rumah dan membacakan doa-doa khusus. Dia menekankan bahawa amalan ini bukan untuk memuja roh, tetapi untuk menunjukkan kasih sayang dan memastikan roh-roh leluhur mendapat ketenangan serta mengingatkan yang hidup tentang garis keturunan mereka. Kisah Nek Kalsom ini, walaupun mungkin fiksi, menggambarkan intipati mengapa hari seperti ini menjadi penting. Ia adalah hari untuk mengingati, merenung dan memperbaharui ikatan spiritual dengan mereka yang telah pergi. Kini, mari kita beralih kepada tanda-tanda takdir yang mungkin muncul pada hari yang istimewa ini. Petanda rakyat, folk omens. 1. Angin berdesir aneh. Merasakan angin dingin berdesir aneh atau mendengar bisikan yang tidak dapat dikenal, pasti puncanya pada senja hari ini. Ia adalah petanda bahawa roh-roh sedang melintasi alam kita. Cukup panjatkan doa untuk mereka. Mengabaikan atau menertawakannya dipercayai boleh menarik perhatian entiti yang tidak diingini. 2. Haiwan malam muncul. Sekiranya burung hantu mengerbang dekat rumah atau musang melintas di halaman pada malam ini, ia adalah utusan dari alam ghaib. Burung hantu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan purba dan penglihatan menembus kegelapan, mungkin membawa pesanan dari leluhur. Musang pula menandakan ada sesuatu yang tersembunyi yang perlu anda perhatikan. Jangan sesekali mencederakan mereka kerana ia boleh membawa sial atau nasib buruk kepada diri anda dan keluarga. 3. Bunga layu. Jika bunga segar yang baru anda letakkan di dalam rumah layu dengan cepat tanpa sebab, yang jelas ini boleh menjadi petanda kehadiran tenaga berat atau roh yang tidak tenteram. Ia seperti penyerapan tenaga positif oleh entiti lain. Segera buang bunga tersebut dan nyalakan kemenyan atau gaharu untuk membersihkan aura ruangan. 4. Hujan rintik di pagi hari. Hujan rintik yang turun pada pagi atau 2 November, walaupun cuaca cerah sebelumnya, sering dianggap sebagai tangisan bumi atau air mata roh. Ini menandakan hari yang penuh dengan emosi, refleksi dan kerinduan. Ia dipercayai membersihkan bumi untuk kedatangan roh-roh. Jika anda melihat ini, luangkan masa untuk bermeditasi atau berdoa. 5. Pelangi tanpa hujan lebat. Melihat pelangi samar atau penuh tanpa hujan lebat adalah petanda baik. Ini melambangkan rahmat dan janji. Roh-roh yang dihormati dikatakan melintas dalam cahaya pelangi, membawa ketenangan kepada mereka yang hidup. Jika anda melihatnya, buatlah hajat yang tulus. Ia mungkin akan dimakbulkan. 6. Barang harta hilang atau muncul tiba-tiba. Jika anda tiba-tiba kehilangan barang berharga seperti wang shilling atau perhiasan kecil tanpa mencari, ini mungkin petanda roh meminjam atau mengambil sebahagian kecil dari keberuntungan anda untuk tujuan mereka di alam lain. Jangan terlalu bersedih. Jika pula anda menemukan shilling lama atau barang yang sudah lama hilang,
Ini bisa jadi pemberian atau petunjuk dari arwah. Simpanlah dengan baik sebagai azimat rezeki. Suhu mendadak dingin dalam ruangan. Jika suhu dalam ruangan tiba-tiba menjadi dingin tanpa ada aliran udara atau perubahan cuaca, ini adalah petanda jelas kehadiran energi dari alam lain. Kehadiran ini tidak semestinya jahat, tetapi ia adalah isyarat bahawa anda berada di ambang antara dua dunia. Nyalakan lilin putih atau bacaan Yasin untuk menenangkan suasana. 8. Bunyi ketukan misteri. Bunyi ketukan tunggal atau berulang dari dinding atau pintu tanpa ada orang di sebalik sana adalah panggilan dari roh. Ia mungkin peringatan atau sekadar ingin memberitahu kehadiran mereka. Jawablah dengan doa, bukan dengan rasa takut. Jika anda terus-menerus mengabaikannya, roh itu mungkin merasa tidak dihiraukan dan boleh menjadi nakal. Mimpi pada malam 2 November dikatakan membawa pesanan yang sangat penting dari alam bawah sedar dan juga dari alam roh. Setiap simbol dalam mimpi mempunyai makna yang mendalam. Mimpi bertemu dengan arwah keluarga atau orang yang dikenal menandakan mereka datang melawat dan mungkin memerlukan doa anda. Jika arwah kelihatan gembira, ia petanda mereka tenang. Jika sedih atau marah, mungkin ada perkara yang belum diselesaikan atau mereka memerlukan lebih banyak doa dan ingatan dari anda. Mimpi tentang air yang jernih melambangkan ketenangan jiwa dan rezeki yang bersih, sementara air keruh menandakan kekeliruan atau masalah yang perlu diselesaikan. Melihat cahaya terang dalam mimpi adalah petanda harapan dan petunjuk dari alam gaib, manakala kegelapan boleh melambangkan keraguan atau rahsia yang tersembunyi. Simbol-simbol seperti pokok rendang menunjukkan perlindungan, burung terbang bebas melambangkan kebebasan jiwa, dan bunga mekar menandakan kemakmuran dan kegembiraan. Masa untuk menafsirkan mimpi anda dengan hati yang terbuka. Mereka yang lahir pada 2 November. Individu yang dilahirkan pada hari gerbang arwah ini seringkali diberkahi dengan kepekaan spiritual yang luar biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa lama yang memiliki intuisi tajam dan kemampuan untuk memahami emosi orang lain dengan mendalam. Mereka cenderung bersifat introspektif, misteri dan memiliki tarikan yang kuat terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Kehidupan mereka seringkali dipenuhi dengan pencarian makna dan kebenaran, dan mereka mungkin memiliki hadiah untuk melihat atau merasakan kehadiran dari alam lain. Walaupun mereka mungkin kelihatan pendiam, mereka memiliki kekuatan dalaman yang besar dan sering menjadi penasihat atau pembimbing bagi orang lain. Takdir mereka seringkali berkait rapat dengan membantu orang lain memahami dimensi spiritual kehidupan. Imianiki, mereka yang namanya bergaung. Pada hari ini, nama-nama yang membawa makna mendalam tentang kebijaksanaan, ketenangan dan warisan seringkali bergaung. Contohnya, mereka yang bernama Siti bermaksud wanita mulia, mungkin mendapati diri mereka lebih terhubung dengan kebijaksanaan leluhur wanita dan menjadi tiang kekuatan dalam keluarga. Mereka yang bernama Ahmad bermaksud yang terpuji, mungkin merasakan dorongan untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan rahmat, mewarisi sifat-sifat mulia yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang. Begitu juga dengan nama Zahra bermaksud bunga berseri. Mereka mungkin membawa keindahan dan harapan kepada persekitaran mereka, seolah-olah mekar di tengah-tengah cabaran. Mereka yang bernama Khairul bermaksud kebaikan, mungkin mendapati diri mereka menjadi sumber kebaikan dan bantuan kepada orang lain, meneruskan warisan kasih sayang. Jika anda mempunyai nama-nama ini atau nama-nama lain
yang membawa makna spiritual, ketahuilah bahawa pada hari ini, tenaga nama anda mungkin lebih kuat menghubungkan anda dengan makna yang lebih besar. Kita beralih kepada tradisi dan ritual yang boleh diamalkan pada Hari Gerbang Arwah. Tradisi dan ritual Hari Gerbang Arwah. 1. Ziarah kubur dan doa. Arwah. Tujuan: menghormati dan mendoakan kesejahteraan roh orang yang telah meninggal dunia, membersihkan kubur dan memperbaharui ikatan emosi. Apa yang diperlukan? Air bersih, penyapu lidi, bunga rampai, campuran daun pandan, bunga melur, mawar, yasin atau Al-Quran kecil. Bila dan bagaimana? Lakukan ziarah pada pagi atau petang hari. Bersihkan kubur dengan membersihkan rumput dan daun-daun kering. Siram air bersih ke atas kubur. Taburkan bunga rampai perlahan-lahan sambil mengucapkan salam kepada si mati. Duduklah di sisi kubur, berwuduk dan bacalah surah Yasin atau ayat-ayat Al-Quran lain, diikuti dengan tahlil dan doa arwah. Berdoalah agar roh mereka ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan diampuni segala dosanya. Selepas selesai, ucapkan salam perpisahan. Selepas itu, beri sedekah kepada mereka yang memerlukan atau kepada pengurus tanah perkuburan sebagai amal jariah atas nama si mati. 2. Majlis tahlil dan sedekah makanan. Tujuan: mengirimkan pahala bacaan Al-Quran dan doa kepada roh yang telah pergi, serta mengeratkan silaturahim sesama hidup. Apa yang diperlukan? Makanan yang dimasak di rumah, biasanya nasi lemak, mi goreng atau kuih muih tradisional, air bersih, Al-Quran atau buku Yasin. Bila dan bagaimana? Adakan majlis tahlil di rumah pada malam hari atau selepas solat maghrib. Jemput ahli keluarga, jiran-jiran atau anak-anak yatim. Sajikan makanan yang telah disediakan. Bersama-sama bacalah surah Yasin, tahlil dan doa arwah. Niatkan pahala bacaan dan sedekah makanan itu untuk roh-roh yang anda kenali atau roh-roh Muslim secara umum. Selepas itu, beri setiap tetamu sedikit makanan atau berkat untuk dibawa pulang. Ini dipercayai meluaskan pahala dan berkat kepada lebih ramai orang. Menyalakan pelita di ambang malam. Tujuan: memberikan cahaya dan arah kepada roh-roh yang mungkin sedang bergentayangan serta simbolik mengingati dan menghormati mereka. Apa yang diperlukan? Beberapa biji pelita minyak tanah atau lilin putih, mancis atau pemetik api. Bila dan bagaimana? Tepat pada waktu senja, sebelum maghrib, nyalakan pelita atau lilin. Letakkannya di ambang tingkap, di pintu masuk rumah atau di sudut halaman yang agak gelap. Biarkan ia menyala sepanjang malam. Niatkan cahaya itu sebagai petunjuk dan ketenangan bagi roh-roh yang mungkin melalui kawasan rumah anda. Ritual ini berasal dari kepercayaan lama yang melihat cahaya sebagai panduan kepada roh. Selepas itu, biarkan pelita menyala hingga minyaknya habis atau lilin padam sendiri. Jangan padamkan secara sengaja kecuali jika perlu atas faktor keselamatan. 4. Ritual mandi bunga adaptasi. Tujuan: membersihkan diri dari energi negatif, menyegarkan semangat dan membuka aura positif sebagai persiapan untuk berinteraksi dengan alam spiritual secara sihat. Apa yang diperlukan? Air bersih dalam baldi, 7 jenis bunga yang berbeza warna dan wangi, contoh mawar, melur, cempaka, sedikit daun limau purut, garam kasar, sedikit. Bila dan bagaimana? Lakukan pada waktu pagi hari. Campurkan semua bunga, daun limau purut dan garam ke dalam baldi air. Biarkan ia sebentar agar aromanya meresap. Sebelum mandi biasa, gunakan air campuran ini untuk menyiram seluruh tubuh dari kepala hingga kaki sambil berniat untuk membersihkan diri dari segala aura
negatif dan membuka pintu rezeki serta ketenangan. Visualisasikan energi negatif mengalir pergi bersama air. Selepas itu, mandilah seperti biasa. Buang sisa-sisa bunga di tempat yang bersih, bukan di tong sampah. Anda akan merasa lebih segar dan bersemangat. Tradisi kulinari Hari Gerbang Arwah. Pada hari seperti ini, makanan memainkan peranan penting sebagai simbol kasih sayang dan ingatan. Makanan yang disediakan biasanya adalah hidangan tradisional yang mudah didapati dan sering disukai oleh arwah semasa hidup mereka. Contohnya, nasi pulut kuning dengan rendang. Hidangan ini melambangkan kemewahan dan kesyukuran. Pulut kuning sering digunakan dalam majlis kesyukuran dan juga sebagai hidangan istimewa untuk dipersembahkan. Dan pula melambangkan kemakmuran dan kekayaan cita rasa. Kuih muih tradisional seperti kuih lapis, kuih seri muka atau onde-onde. Kuih muih ini adalah lambang kemanisan dan kenangan. Masyarakat Melayu percaya bahawa menyajikan makanan manis akan membawa ketenangan kepada roh dan juga kepada yang hidup. Bubur lambuk atau bubur kacang. Hidangan yang ringkas tetapi menghangatkan ini sering dihidangkan sebagai tanda kesederhanaan dan keprihatinan. Lembut melambangkan kelapangan hati dan ketenangan. Setiap hidangan ini bukan sahaja mengisi perut tetapi juga mengisi jiwa dengan ingatan dan kasih sayang kepada mereka yang telah pergi. Ia adalah cara untuk memberi makan roh secara simbolik serta memastikan warisan kulinari terus hidup. Dan sekarang, kita tiba ke bahagian yang paling penting, pantang larang atau larangan keras pada Hari Gerbang Arwah. Ingatlah, melanggar larangan ini dipercayai membawa akibat yang tidak diingini, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada seluruh keluarga. Larangan keras Hari Gerbang Arwah. 1. Mengumpat atau mencaci maki orang yang telah meninggal. Ini adalah larangan yang paling utama. Pada hari ini dipercayai roh-roh sangat dekat. Mengumpat atau mencaci maki, mereka akan menyebabkan roh-roh itu tidak senang dan kemarahan mereka boleh membawa malapetaka kepada pengumpat. Konsekuensinya mungkin termasuk mimpi buruk, masalah kesihatan yang berpanjangan atau kemunduran dalam rezeki. Ingatlah, biarlah yang telah pergi dengan aman. 2. Meninggalkan pakaian basah di luar rumah selepas senja. Pakaian basah yang digantung di luar rumah selepas senja dipercayai menjadi tempat persinggahan atau pintu bagi roh-roh bergentayangan untuk masuk ke dalam rumah. Konsekuensinya boleh jadi mimpi buruk yang berulang, gangguan tidur atau rasa tidak tenteram dalam rumah. Sentiasa pastikan semua pakaian kering dan disimpan sebelum matahari terbenam. 3. Membuat bising atau berpesta riang ria secara berlebihan. Hari ini adalah hari untuk merenung dan mengingati. Suara bising atau pesta yang keterlaluan dipercayai mengganggu ketenangan roh-roh dan menarik perhatian entiti yang tidak diingini. Akibatnya, anda mungkin mengalami nasib malang, perselisihan faham dalam keluarga atau kemalangan kecil. Jagalah adab dan kesederhanaan. 4. Meninggalkan makanan terbuka atau tidak bertutup di dapur. Makanan yang ditinggalkan tanpa ditutup dipercayai boleh dimakan oleh roh-roh lapar atau dihinggapi oleh energi negatif. Ini boleh menyebabkan makanan menjadi basi lebih cepat atau menyebabkan masalah pencernaan dan kesihatan kepada mereka yang memakannya. Pastikan semua makanan ditutup rapat untuk menjaga kesuciannya. 5. Menceritakan kisah hantu atau cerita seram dengan niat menakut-nakutkan. Walaupun hari ini dikaitkan dengan alam gaib, menceritakan kisah seram dengan niat jahat atau semata-mata untuk menakutkan orang lain dipercayai
akan menarik perhatian entiti-entiti tersebut ke arah anda. Akibatnya, anda mungkin diganggu oleh kejadian-kejadian pelik, bayangan atau rasa seram yang berpanjangan. Hormatilah alam gaib, jangan mempermainkannya. 6. Mai. Memulakan perjalanan jauh tanpa persediaan rohani. Jika anda perlu melakukan perjalanan jauh pada hari ini, pastikan anda telah melakukan doa dan memohon perlindungan. Memulakan perjalanan tanpa persediaan rohani yang mencukupi dipercayai boleh menyebabkan anda berdepan dengan rintangan yang tidak dijangka, kemalangan atau bertemu dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku di jalanan. Bacaan doa perjalanan adalah penting. 7. Mengabaikan orang tua atau fakir miskin. Hari ini adalah tentang mengingati dan bersedekah. Mengabaikan orang tua atau mereka yang memerlukan bantuan dipercayai akan menyebabkan anda kehilangan berkat dan rezeki. Roh-roh leluhur akan tidak merestui tindakan tersebut dan anda mungkin berdepan dengan masalah kewangan atau kesihatan yang berpanjangan. Bantulah mereka yang memerlukan dengan ikhlas. 8. Membiarkan rumah bersepah atau kotor. Rumah yang bersepah dan kotor dipercayai menarik energi negatif dan menyebabkan roh-roh yang baik tidak selesa untuk berada di situ. Sebaliknya, entiti yang tidak diingini mungkin bersemayam di tempat yang kotor. Pastikan rumah anda bersih dan kemas sebagai tanda hormat kepada diri sendiri dan juga sebagai jemputan kepada energi positif. 9. Membuang air panas ke tanah atau longkang tanpa bismillah. Ini adalah pantang larang umum yang menjadi lebih penting pada hari ini. Membuang air panas tanpa mengucapkan bismillah dipercayai boleh mengganggu penunggu atau jembalang tanah, menyebabkan mereka marah. Akibatnya, anda mungkin mengalami demam panas misteri, sakit kulit atau gangguan dalam rumah. Sentiasa sebut bismillah sebelum membuang air panas. 10. Memotong kuku atau rambut selepas maghrib. Pantang larang ini berakar umbi dari kepercayaan bahawa membuang bahagian tubuh badan selepas maghrib boleh membuang tuah atau menyebabkan diri mudah terkena sihir. Arwah ini menjadi lebih sensitif kerana energi alam gaib yang kuat. Elakkan memotong kuku atau rambut selepas matahari terbenam untuk mengelakkan nasib malang atau menarik perhatian entiti negatif. Demikianlah perjalanan kita menyingkap rahsia Hari Gerbang Arwah pada 2 November. Ingatlah, setiap tradisi dan pantang larang ini bukan sekadar cerita dongeng, tetapi warisan kebijaksanaan nenek moyang kita yang mengajar kita tentang adab, hormat dan kesedaran akan alam semesta yang luas. Semoga kita sentiasa dipelihara dan mendapat keberkatan dalam setiap langkah. Jangan lupa untuk berkongsi video ini dengan rakan-rakan anda dan langgan saluran kami untuk lebih banyak misteri yang akan kita bongkar bersama. Salam hormat dan sehingga bertemu lagi di perjalanan spiritual yang seterusnya.